Hari ini Chef akan bawakan anda resepi mudah sempena raya, iaitu nasi minyak lobak merah. Yang pertama, kita masukkan minyak sapi. Okey, kita masukkan 3 sekawan. Masukkan bahan-bahan yang kita dah hiris halus. Bawang merah, bawang putih, sedikit halia. Kita tumiskan dulu. Masukkan daun pandan. Masukkan beras. Okey, barulah kita tumiskan bersama dengan bahan-bahan yang ada dekat dalam kuali ni. Pertama, kita masukkan air kosong dulu. Seterusnya, kita satukan dengan susu sejat. Okey, kita gaul sebati. Yang last sekali, kita masukkan lobak merah yang dah diparut. Sekarang ni, kita akan masukkan dia punya watak utama ataupun hero, iaitu Maggi cukup rasa. Diperbuat dengan bawang segar dan juga rempah ratus. Dan bila kita gunakan Maggi cukup rasa ni, saya dah tak perlukan lagi garam. Tuangkan terus ke dalam kita punya periuk nasi ni. Letakkan kacang dan juga kismis. Sekarang kita tutup dan kita masakkanlah dia lebih kurang dalam masa 20 minit. Baiklah, sekarang ni kita punya nasi minyak lobak merah dah pun hampir siap. Jadi saya akan letakkan sedikit pewarna menggunakan serbuk kunyit ni untuk bagi nampak lebih menarik lah kita punya hidangan nasi. Sekarang masa untuk saya mencuba. Rasa lobak merah ni memberikan tekstur dan juga rasa manis dalam hidangan. Digabung bersama dengan Maggi cukup rasa, membuatkan hidangan saya ni jadi lebih selera. Dan kalau anda nak dapatkan full resepi, jangan lupa layari website My Recipe.